Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, technician keliru. Okey, kalau di belah sana boleh dengar, boleh cakap okey, insya-Allah. Boleh dengar suara saya tak? Mohon respon daripada sahabat-sahabat. Respon sikit, cakap okey, live, dengar. Zari Zakaria boleh cakap okey tak? Suara saya boleh dengar? Clear tak? Alhamdulillah, terbaik. Jadi Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada pendengar-pendengar MKM, mungkin alumni ataupun yang bukan, yang masih lagi tercari-cari package ataupun travel, insya-Allah boleh bersama-sama like dan share MKM umrah untuk sama-sama kita mengajak orang kepada kebaikan, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah, tajuk hari ini tentang Ramadan. Jadi sebelum datangnya Ramadan, kita dah tertunggu-tunggu. Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh keberkatan, bulan penuh kemuliaan. Biasa kalau kita dengar ustaz-ustaz ajar untuk apa? Persediaan sebelum datangnya Ramadan Al-Mubarak. Ini apa yang perlu kita buat? Pertama sekali, kita dah biasa dengar doa. Doa apa tuan-tuan? Doa untuk kita sampai ke bulan Ramadan. Masya Allah tuan-tuan, kita nak sesuatu, kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah saya, aku akan perkenankan. Jadi Alhamdulillah, sekarang ni yang ada dalam live saya ni, Allah Taala dah sampaikan ke bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh keberkatan, bulan pengampunan. Jadi Alhamdulillah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang ada dalam ni, Masya Allah, dah sampai ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Lafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita dah berada dalam bulan Ramadan. Ada ramai lagi di kalangan kita yang tak sampai ke bulan Ramadan, yang mana mereka telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke alam lain, iaitu alam barzah. Jadi Alhamdulillah, berkesempatan kita pada hari ini, Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi satu daripada berjuta orang untuk datang dalam live ni untuk mendengar sedikit pesanan, sedikit nasihat. Saya menasihati diri saya dan juga tuan-tuan yang berada dalam live ni untuk apa tuan-tuan? Untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita belajar meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Quran firman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuan-tuan, ayat ni biasa kita dengar tuan-tuan. Tapi apa fungsi dia tuan-tuan? Ayat Quran ni diturunkan. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu daripada kamu. Belakang ayat tu agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sebab apa? Dengan Ramadan ni tuan-tuan, akan membawa diri kita lebih tinggi martabat kita daripada bulan yang lain. Biasanya dalam hari Jumaat ataupun satu minggu, hari Jumaat Saidul Ayyam, penghulu segala hari. Tapi Ramadan Al-Mubarak ini adalah penghulu segala bulan. Dalam 12 bulan, ada satu bulan Allah ciptakan untuk kita, untuk memperbaiki balik diri kita. Bersihkan balik yang selama ni kita lupa, selama ni kita jauh, selama ni kita lalai dengan agama kita. Jadi di situ Allah Ta'ala bagi peluang dan ruang kepada kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
agar dengan datangnya bulan Ramadan ini dapat memberikan kita impak. Kita berfikir yang bahawasanya Ramadan ini adalah satu rahmat bagi kita untuk kita jalani dengan penuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi satu madrasah. Satu madrasah. Kita masuk satu bulan ni tuan-tuan. Bulan 10 hari pertama ada rahmat, 10 hari kedua pengampunan, dan 10 yang terakhir adanya pelepasan daripada azab api neraka. Masya Allah tuan-tuan. Kita dah masuk kepada madrasah Ramadan ni. Jadi kita gunakan kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita untuk kita buat yang terbaik. Dan kita anggaplah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Dan kita anggaplah Ramadan kali ini akan memberi kesan yang mendalam untuk kita. Untuk kita lebih dekat kepada Allah. Dan segala-gala amalan yang kita ada buat dalam bulan Ramadan ini yang akan kita persembahkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, insya-Allah. Dan tuan-tuan, di sini saya nak berkongsi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi offer untuk bulan Ramadan. Yang pertama, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang berpuasa. Puasa yang benar-benar puasa. Bukan puasa biasa-biasa. Dia ada tinggi martabat dia. Puasa yang tinggi, puasa yang biasa-biasa, puasa dalam bahasa kita yang yuk pun ada. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pengampunan. Jangan lupa biasakan doa, Allahumma innaka afu karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Biasakan, lafazkan dalam bulan Ramadan, lafazkan dengan doa Allahumma innaka afu karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau tak mampu, tak dapat hafal, paling mudah sekali tuan-tuan, beristighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cukup. Kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Saya bagi 4 tata cara tuan-tuan. 4 waktu mustajab doa pada bulan Ramadan ini tuan-tuan. Kalau sebut pasal mustajab doa ni, orang memang berebut-rebut lah. Nak masuk. Kalau di Madinah ni, orang nak pergi mana untuk mustajab doa? Masuk dalam Raudah. Masuk dalam Raudah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi dah bulan Ramadan, bulan mustajab doa. Itu yang pertama, tulis. Ramadan adalah bulan mustajab doa. Berdoalah bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mendengar, yang Maha memberi rahmat, Maha memberi kebaikan kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Yang kedua, pada waktu bila tuan-tuan? Waktu sebelum berbuka. Sebelum berbuka tu tuan-tuan tengok nasi, tengok buah, doalah tuan-tuan. Doa yang paling mudah, doa yang bahasa Melayu yang mudah kita faham. Kalau yang pandai bahasa Arab faham, yang lebih baik, afdalnya, kita faham apa yang kita minta. Jangan kita amin minta tak faham. Ya Allah, Tuhanku, bagilah aku kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, lapangkanlah rezeki aku, murahkan rezeki aku, tambah iman aku, tambah takwa aku, tambah ilmu aku. Kan mudah. Kadang-kadang nak bahasa Arab yang faham, yang masyhur dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk keluarga, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi bagi saya, orang yang bermula. Sebab apa? Kita sedia maklum kadang-kadang bulan Ramadan ni adalah bulan untuk berubahkan diri kita. Mungkin sebelum ni kita alpa dan kita lupa dan leka. Jadi bulan Ramadan Allah bagi cantik. Rahmat Allah bagi cantik. Bulan untuk apa tuan-tuan? Bulan offer. Iaitu bonus pada kita untuk kita kembali. Di mana Al-Quran kita selama ni? Ni cerita pasal Al-Quran. Yang mana bulan Ramadan ini turunnya Al-Quranul Karim kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadi petunjuk dan hidayah kepada kita. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, rahmatan lil alamin, memberi rahmat seluruh alam. Nak cerita pasal Al-Quran, bagaimana kita kena belajar Al-Quran,
Bukan sahaja belajar Al-Quran pada bulan Ramadan. Kan? Kita terus istiqamah. Istiqamah ni melaksanakan, meneruskan kebaikan-kebaikan kita, meneruskan apa yang kita buat yang baik, sehinggalah akhir ayat kita. Sentiasa upgrade iman kita, ilmu kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dapat menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sentiasa meningkatkan ketakwaan. Nak tingkat takwa mesti kena ada ilmu. Pergi majlis ilmu. Kan? Dalam bulan Ramadan ni alhamdulillah. Kadang-kadang ada tazkirah Zuhur, tazkirah Asar, live macam ni pun tambah iman kita, tambah takwa kita untuk kita dekat kembali pada agama kita, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempat, syaitan semuanya dirantai ataupun dibelenggu, kan? Maka kita tak ada dah syaitan. Kita je, yang diri kita sahaja. Alhamdulillah tak ada bisikan-bisikan, tak ada dah perkara-perkara yang nak ajak kita. Cuma yang berlaku tu mungkin atas hawa nafsu kita, kan, menyebabkan kita lalai dan leka. Yang seterusnya, doa dimakbulkan pada bulan Ramadan. Tadi dua, satu tadi Ramadan, yang kedua selepas sebelum maghrib, sebelum berbuka. Yang ketiga, sebelum sahur. Sebelum sahur tu bangun, kan, bersahurlah. Nescaya dalam sahur tu ada barakah. Bangun sahur dengan muka-muka basuh muka, doa. Yang terakhir, yang keempat tuan-tuan, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah 10 malam yang terakhir. Jadi 10 malam terakhir tu apa perlu kita buat tuan-tuan? Kita sentiasa beritikaf. Buatlah masa, mungkin kita ada masjid-masjid, surau-surau yang buat program Qiyamul Lail. Apabila buat program Qiyamul Lail ni, gunakan masa. Dulu kalau ada sahabat-sahabat saya ada seorang sahabat yang hebat lah. 10 malam terakhir ni tuan-tuan, apa dia buat? Dia bekerja tapi dia cuti. Dia cuti daripada 21 Ramadan sehinggalah habis Ramadan. Kita tuan-tuan nak cuti bila tuan-tuan? Nak cuti pada bulan Syawal. Tapi ada sahabat saya ni, saya sendiri tak mampu nak buat. Tapi saya tengok masa saya bekerja dululah. Sekarang saya bekerja dengan travel. Jadi dia ni pelik. Kita orang ni tengok, ya Allah, 20 Ramadan tu dia dah bercerita, saya nak cuti daripada 20 sampailah malam raya. Sebelum pada raya tu dia bercuti. Untuk apa? Dia kata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dia beritikaf, untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Semayang tahajud, semayang malam, solat sunat taubat, solat sunat tasbih. Kita tuan-tuan nak cuti bila? Selak nak cuti hari raya. Tapi dia tak tuan-tuan. Dia ambil cuti yang mana Allah Ta'ala bagi peluang 10 malam terakhir tu dia mencari Lailatul Qadar. Yang mana kita tahu Lailatul Qadar ni 10 malam terakhir, iaitu hari-hari yang ganjil. 21, 23, 25. Tapi kita ambil lah 10 hari tu keseluruhan. Kita buat terus istiqamah. 10 hari tu mana tahu. Yang mana hari-hari yang kita tembak tu, insya-Allah dapat malam Lailatul Qadar yang mana dia akan bagi lebih daripada 1000 bulan. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi seterusnya rezeki yang halal dan kesihatan yang bertambah baik. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, puasa ni sebenarnya menambahkan kesihatan kita. Kadang orang memang kita lapar tapi perut kita ni macam kilang. Bila kita tak makan, dia punya bekerja tu kurang. Dan akan memberikan kesihatan yang lebih baik kepada tubuh badan kita. Okey, program yang Allah Ta'ala janjikan Ramadan ni 24 jam. Sehinggalah akhirnya takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Habis, tamat. Habis dah. Bulan yang kerahmatan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang keampunan, habis. Untuk
tahun depan. Belum tentu tuan-tuan kita sampai ke bulan Ramadan. Belum sampai. Belum pasti lagi kita sampai ke bulan. Gunakan kesempatan yang ada. Seterusnya ya Allah, puasa yang wajib kita laksanakan, bersahur, solat tarawih. Mana solat tarawih ni hanya ada pada bulan Ramadan. Tarawih ni maksudnya istirahat. Carilah masjid-masjid yang dipanggil imam-imam yang hebat-hebat, yang memberikan kekusyukan kepada kita. Kita rasa seronok untuk beramal ibadah dengan bersembahyang. Solat tarawih, rasa kemanisan kita isikan solat tarawih kita tu dengan penuh kekusyukan. Yang seterusnya, banyakkan zikir dan doa. Zikir paling mudah tuan-tuan. Tadi kita cerita pasal istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zikir paling mudah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang paling lagi yang perlu kita buat untuk mendapat kebaikan dan ingatan kita kepada Nabi SAW, selawatlah. Allah Ta'ala kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat, dan wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu 'alan nabi. Ramai-ramai selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya sekarang berada di Madinah Al-Munawwarah. Kejap lagi sebelum live habis, kita akan pusing, kita akan tunjuk. Saya duduk ni view haram. Nampak payung. Kejap lagi tuan-tuan tunggu sehingga akhir program ni untuk saya belanja tuan-tuan live. Mungkin tak adalah live dekat, tapi dia melalui tingkap untuk kita tengok view haram, view Masjid An-Nabawi, payung-payung, tapi belah tepi lah. Bukan dekat dengan makam Nabi SAW, insya-Allah. Okey, last minute. Oh, dia kata 5 minit lagi ke? Okey, seterusnya, syarat-syarat penyertaan untuk bulan Ramadan. Biasalah semua tahu yang apa, puasa ni menjadi rukun. Bagi kita rukun yang keempat. Rukun yang keempat. Jadi seterusnya, niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlaskan, innamal a'malu binniyat. Ikhlaskan Ramadan puasa ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena niat tuan-tuan. Bukan bangun-bangun nak puasa tak boleh. Puasa ni dia ada, dia punya tata cara dia. Malam ataupun sebelum azan, jadi kita kena niat. Esok saja aku puasa pada esok hari, pada bulan Ramadan, kerana Allah Ta'ala. Kena niat. Bukan suka-suka nak puasa. Seterusnya, bila dalam bulan Ramadan, jaga solat tuan-tuan. Solat kena jaga. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Dan solat itu dapat mencegah diri kita daripada kemungkaran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat tuan-tuan. Di sinilah titik permulaan kita. Kadang-kadang kalau kita ni mungkin dah jauh tinggalkan agama, mungkin kita jauh dah bawa diri yang lupa pada agama dan juga Al-Quranul Karim dan Nabi SAW. Pada waktu inilah yang sesuai untuk kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah SAW dan kembali kepada Al-Quranul Karim untuk kita jadi hamba Allah yang bertakwa, hamba ataupun umat Nabi Muhammad SAW yang sentiasa ingat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bagus, alhamdulillah dah baca niat sebulan. Alhamdulillah, syukur. Dan seterusnya menjaga solat tadi dan mengikut ajaran Al-Quran dan Sunnah. Okey, kita cerita pasal Al-Quran yang tadi puasa ni dapat bagi syafaat. Puasa yang mana yang dapat bagi syafaat tuan-tuan? Puasa biasa-biasa tak? Puasa yang tingginya makam dia. Puasa dengan kesungguhan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa itulah yang akan membantu kita memberi syafaat di akhirat kelak untuk masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tuan-tuan. Seterusnya Al-Quran yang mana kita baca tuan-tuan pada bulan Ramadan akan dilipat kali ganda pahala. Baca macam mana tuan-tuan? Mungkin tak erti baca, belajar tuan-tuan. Kalau kita tahu tuan-tuan, Al-Quran ni pun boleh bagi syafaat kepada kita. Kita boleh baca pelan-pelan. Mungkin ada di kalangan kita tak erti. Waktu masa ni lah
digunakan kesempatan untuk kita belajar. Biarlah daripada alif, ba, ta, sa, tak apalah. Sekurang-kurangnya satu huruf ini memberi kebaikan 10 hasanah. Sebaik-baiknya bacalah dengan penuh bertajwid. Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil dan bertajwid. Dan mudah-mudahan Al-Quran ini memberi kita kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan akan memberi kita syafaat di akhirat kelak. Ingat tuan-tuan, pertama, puasa sesungguh-sungguhnya. Dalam bulan puasa ni banyak Allah Ta'ala bagi kita offer-offer untuk kita buat, tambahkan pahala kita, tambahkan kita punya kata kebaikan kita, jariah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang berbuka puasa, makan, memberi sedekah, baca Quran, apa lagi, buatlah apa-apa yang rasa mampu. Kalau ada masjid, boleh pergi kutip sampah ke, cuci longkang ke, cuci toilet ke, walaupun masjid tu dah sediakan orang-orang yang tertentu untuk melaksanakan perkara-perkara baik, tapi kita ambil, kita nak belajar, nak bersihkan jiwa kita, nak buat perkara-perkara makruf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minun. Buat perkara-perkara baik ya Allah. Sentiasa beri sedekah anak yatim, lagilah kita gembirakan anak-anak yatim ni dengan memberi makan pada mereka, memberi pakaian yang baru untuk mereka bergembira pada satu hari raya. Masya Allah tuan-tuan. Anak yatim kita lupakan kadang-kadang. Yang kita ingat anak kita tuan-tuan, kita ada tanggungjawab tuan-tuan kepada anak-anak yatim yang perlu kita bantu. Untuk apa tuan-tuan? Untuk mengembirakan hati mereka pada hari raya. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, selesai Ramadan Al-Mubarak, kita hari raya takbir raya, solat hari raya, dengar khutbah raya, ziarah menziarahi, dan akhir kita boleh lagi berpuasa lagi, iaitu dipanggil puasa 6. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal, kecuali puasa pada satu hari raya. 6 hari tuan-tuan puasa dalam bulan Syawal dapat banyak kelebihan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, alhamdulillah, saya di sini sama-sama kita mengingati antara satu sama lain. Alhamdulillah, kesempatan ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita untuk apa? Untuk buat baik. Gunakanlah. Sebab itulah kadang-kadang kita tak tahu bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap hidup itu pasti akan merasai mati, dan mati itu terputus segala amalan kebaikan kita kecuali 3 perkara. Jadi amal jariah kita, sedekah jariah kita, ilmu yang beri manfaat, doa anak-anak yang soleh. Masya Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah dengan datangnya Ramadan 2026 ni memberi satu impak bagi kita untuk kita berubah. Dan apabila Ramadan ini tinggalkan kita, bukan kita gembira, tapi kita sedih sebab kita tak dapat dah nak buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala berikan kebaikan yang besar ganjarannya. Tak ada dah. Hanya bulan Ramadan yang Allah Ta'ala bagi lipat kali ganda. Ramadan rahmat, Ramadan pengampunan, Ramadan doa makbul, Ramadan Allah Ta'ala bagi pelepasan azab api neraka dengan puasa yang sebenar-benarnya yang akan mampu memberi kita syafaat di akhirat kelak. Jadi gunakan kesempatan Ramadan. Kita tak tahu, kadang-kadang ada yang tak sampai 10 Ramadan dah meninggal. Tak sampai. Ada yang 1 Ramadan meninggal. Sebelum malam Ramadan, sebelum masuk Ramadan, tak sempat Ramadan. Jadi gunakan kesempatan ini untuk kita berubah. Mudah-mudahan Ramadan ini memberi kebaikan kepada kita dan terus istiqamah. Jangan kita hanya Ramadan baru kenal Quran, Ramadan baru kenal masjid. Tapi itu bagus. Tapi sekurang-kurangnya kita nak istiqamah. Sebab tu kita cerita tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang belakang tu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Ramadan ini dihabisi dengan sia-sia. Ramadan ini dihabisi dengan tak ada memberi kesan kepada hati kita. Tak ada memberi kesan dalam kehidupan kita yang akan datang. Amat-amat rugilah bagi orang-orang yang datangnya Ramadan tapi
tak memberi kesan dan manfaat kepada diri dia untuk menjadi lebih baik, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amat-amat rugi tuan-tuan. Sebab apa? Dalam bulan lain payah kita nak buat kebaikan. Kan? Bulan Ramadan Allah bagi offer. Kan? Tapi kita abaikan. Tapi kalau offer pasal raya, diskaun untuk baju raya, cepat kita habisi. Cepat kita pergi. Tapi offer yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, kadang-kadang kita lalai dan lupa. Sebab tu kita kena bagi peringatan kepada sahabat-sahabat kita, bagi peringatan kepada diri sendiri agar kita ingat bahawasanya kita ada Tuhan punya dunia yang perlu kita taat, yang perlu kita sembah. Di dunia dan akhirat kita akan kekal abadi. Hidup bagaimana Allah Ta'ala bagi kita kebaikan dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, masa pun dah tamat ke boleh sambung lagi. Saya nak bagi tuan-tuan suasana ataupun view haram sebentar. Okey, boleh nampak tak? Ke nampak belakang? Oh, tak nampak. Oh, tak boleh lah. Oh, dia keluar belakang tu skrin. Oh, jadi minta maaf lah. Nah, tapi saya berada di Tanah Haram, Madinah Al-Munawwarah. Jadi insyaAllah, tuan-tuan kalau nak tulis bagi salam ataupun doa pada tuan-tuan di Tanah Haram ni, insyaAllah kita akan doa. Boleh-boleh sekejap ada masa ni, saya bagi peluang. Minta sampaikan salam pada Nabi SAW. Saya ada 3 hari, 2 hari lagi di Mekah ni, di Madinah. InsyaAllah saya boleh sampaikan salam pada junjungan besar Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh-boleh cepat. Tulis nama, salam dan nama. Mungkin segan kot. Alhamdulillah. Okay, seterusnya kalau ada apa-apa lagi, insyaAllah. Pertama sekali, Ramadan, bulan Al-Quran. Ramadan, belajarlah Quran. Tak masuk Ramadan ni permulaan, mungkin kita dah lupa. Yang Al-Quran kita letak dekat mana? Cari balik Quran, pegang, baca. Baca kalau tak pandai, cari guru. Mulakan dengan perlahan-lahan. Mulakan daripada bawah. Utamanya suratul Fatihah. Agar kita baca Quran Fatihah itu dengan benar, dengan betul. Sebab apa? Itu menjadi salah satu rukun dalam solat kita. Carilah guru yang betul-betul ada mursyid lah untuk kita betulkan bacaan Quran kita, agar Quran kita itu dapat memberi syafaat kepada kita dekat akhirat kelak dan dapat memberikan kebaikan kita di dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang baca Quran ni, banyak manfaat yang kita boleh dapat, banyak kebaikan yang kita boleh dapat. Al-Quran ni memberikan kita ketenangan, memberikan kita rasa ketenang, rasa gembira dengan kehidupan kita, dengan dekatnya Al-Quran dengan kita. Bacalah Quran kalau boleh satu hari tu satu muka surat. Mulakan dengan satu surah ke, daripada belakang, daripada juzuk amma, yang mana tuan-tuan, ya Allah, doakan saya dijemput lagi ke Mekah dalam masa Madinah. Baru je balik 2 minggu lepas. Allah, ya betul. Tuan-tuan, orang yang baru balik, Ustaz remove background sebab nak tengok view. Alamak, macam mana? Saya tak pandai. Saya seorang ni. Saya ni, Allahu Akbar. Macam mana remove? Boleh. Allahu Akbar. Macam mana nak buat? Alamak. Boleh bantu tak saya yang pandai? Oh, keluar lain pula. Tu kata tak pandai. Macam mana nak remove background ni? Boleh tulis tak macam mana nak remove background? Saya tak pandai mana. Dia keluar lain lah ni. Background. Okay, macam ni. Macam ni pula. Hilang tu. Lagi parok. Okay, green. Sekejap. Pergi kat green screen. Saya tak pandai mana. Hilang dah. Allahu Rabbi, tolonglah macam mana ni. Masya Allah. Okey, cam semula.
Saya seorang. Jap. Okey, macam ni. Lepas tu pergi dekat mana? Green screen. Saya tak reti lah. Hai, saya seorang. Tak apalah kan. InsyaAllah ujian ni Ustaz, betul ujian. Saya ni buat IT ni jarang buat live. Saya bukannya buat live selalu kan. Saya selalu bercakap depan orang aja. Live ni jarang. Minta maaf ya kepada, saya boleh doa je lah kan. Saya boleh doa, saya tak pandai. Kalau nak tengok live, buka live orang lain kot kan. Nanti saya kena masuk ke live IT ni. Jadi insyaAllah ujian ni kita mula. Aduh, kacau tu kan. Sebab saya seorang. Kalau ada orang lain dia bagi ilmu ni, tadi pun nak buat macam ni pun orang bantu. Maknanya nanti kita akan belajar lah. Jadi insyaAllah saya doakan agar semuanya yang dalam ni diberikan kesempatan, kelapangan dan kecukupan untuk apa? Untuk datang ke Tanah Haram, Mekah dan juga Madinah. Terutamanya pada bulan Ramadan. Datanglah bulan Ramadan. Memang Ramadan ni ramai orang, tapi pahala dia berlipat kali ganda. Kalau umrah tu tuan-tuan, puasa umrah pada bulan Ramadan ni menyamai pahala dia macam haji bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah saya berdoa agar semuanya, bukan tuan-tuan saja kan, ahli keluarga tuan-tuan, anak tuan-tuan, suami, isteri yang mana ada di kalangan tuan-tuan, didoakan agar dirahmati Allah, diampunkan segala dosa dan diberikan kebaikan dan sentiasa diberikan petunjuk dan hidayah, ditambahkan ilmu agar sentiasa dan akhir sekali biarlah kita dimatikan, dapat diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke dalam syurga dengan lafaz kalimah yang akhir daripada mulut kita ataupun hati kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, mungkin boleh kita end live sebab masa saya sampai 1:30. Okay, selamat yang di Malaysia, selamat solat Zuhur, selamat berbuka. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa dengan tazkirah saya, Ustaz Mahathir bin Mohamad, Cawangan Kuantan. Nah, kalau daripada sini yang ada orang Kuantan ataupun yang berdekatan, boleh datang ke Cawangan Kuantan untuk berdaftar umrah bersama-sama dengan saya. Saya rasa buka lagi untuk umrah Syawal. Kalau nak tengok saya beraksi live depan tuan-tuan dengan tazkirah, dengan tausiah yang menggegarkan jiwa dan panggil tuan-tuan punya orang kata apa, hati tuan-tuan, boleh bersama-sama dengan saya dengan kelantangan dan juga penghayatan penyucian jiwa, insya-Allah kita boleh bersama-sama berumrah bersama saya. Jadi sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu mungkin atas kelemahan saya. Jikalau ada tutur kata saya yang salah dan ada tutur kata saya yang mengecewakan hati tuan-tuan, maafkan saya, maafkan saya. Doakan saya juga agar diberikan kekuatan, diberikan kesihatan yang baik untuk menyantuni para jemaah di Madinah. Alhamdulillah saya di Madinah ni sihat walafiat. Saya umrah awal Ramadan. Awal Ramadan. Mak saya pergi benda tu, nak pergi bersama Ustaz Mahathir. InsyaAllah boleh. Jadi Assalamualaikum. Maafkan saya. Selamat menyambut Ramadan di Malaysia dan selamat berbuka puasa pada waktu maghrib nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan dari bumi Madinah Al-Munawwarah. Bye.